Di bulan Ramadan, berat anda makin turun ke makin naik? Hari ini saya ingin kongsikan 5 tips kekal kurus di bulan Ramadan. Tips pertama, kawal porsi makan anda ketika bersahur dan juga berbuka. Pastikan ketika bersahur, makanan anda mengandungi karbohidrat, protein dan juga serat. Begitu juga dengan berbuka. Jangan berbuka dengan makanan tinggi lemak ataupun yang manis-manis, kerana makanan tinggi lemak dan manis-manis akan membuat kita rasa mengantuk pada waktu malam hari. Tips kedua, pilih air kosong berbanding dengan air manis. Kerana apa? Kerana air manis ni mengandungi kalori yang lebih tinggi berbanding dengan air kosong. Air kosong, 0 kalori. Tips ketiga, kawal nafsu makan. Bila anda pergi ke bazar, belilah apa yang perlu sahaja. Ingat, membazir itu amalan syaitan. Tips keempat, lakukanlah senaman ringan selepas berbuka. Solusi paling mudah, laksanakanlah solat tarawih. Kerana dengan solat, kita akan melibatkan semua anggota badan. Tips terakhir, ambil moreh secara sederhana. Makanan manis seperti kuih muih, bubur kacang perlu diambil dalam kuantiti yang sederhana. Paling bagus, share lah dengan yang tersayang. Abang. Hello. Oh, bawa bubur kacang. Sedapnya. Bolehlah, jom kita share. Anda nak kurus sebelum raya? Jomlah datang jumpa dietitian dan grab promo package Executive Weight Loss. Sementara promo masih ada. Mana lagi? Putra lah.